bila kerja angkat sampah kan, memang kena lah berpanas. Tapi kita cari kerja yang halal kan. Oi, budak sampah. Kau sini kejap. Ada apa kak? Asal lori kau berhenti kat sini? Ha? Alamak kak, kita angkat sampah je. Nak angkat sampah tu angkat je dah. Buat apa nak kena berhenti? Wah, ajar betul lah. Aku terlepuk dengan kayu ni kan. Tapi kak, jalan ni kan jalan awam. Patutnya kita boleh lalu je. Lagipun kita orang berhenti sekejap je. Nak angkat sampah, masuklah sampah kak. Banyak cakap pula kau ni. Busuk kau tahu. Lori tu. Aku report polis ni. Siap kau. Aku mesti report polis punya ni. Okey kak. Macam mana ni? Kita ni kerja angkat sampah. Tapi nampaknya ada juga yang tak suka kenderaan kita berhenti depan rumah dia. Oh ya, video ni tak ada kena-mengena dengan yang hidup yang atau yang mati. Hanya hiburan semata-mata. Tapi kena komen sikit.